Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita cuba guna app Settle untuk bayar minyak untuk Budi 95. Guna app Settle ni senang. Kita duduk je dekat pump tu, kita pilih je apa yang kita nak, sama ada amount ataupun liter. Macam Batam pilih liter lah kan. Lepas tu kita boleh check subsidi tu on the off. Yang off ni untuk macam kita nak claim lah, bagi syarikat claim, kena dekat syarikat pakaikan yang mahalnya lah, RM2.60 ataupun harga semasa lah. Okey, kat sini dah berjaya, dah masuk pin. Untuk masuk, minta keluar kenderaan, pergi pump buat dalam kenderaan je. Matikan enjin. Bagi yang tak ada app Settle nanti boleh register nombor dengan aktifkan dengan MyCard. Ini tak perlu nak pergi ke pump untuk cucuk-cucuk MyCard. Dekat app Settle ni dia dah automatic dah verify MyCard. So bagi yang nak register tu, boleh nanti masuk nombor kod refer code untuk kita berkongsi-kongsi lah, bagi penggunaan yang RM30 sama ada di pump ataupun kedai mesra akan dapat rebate RM3. Ini tadi ada gambar berubah-ubah kan. Okey, yang ni tengah isi lah. Tadi gambar tadi dia suruh kita keluar dari kenderaan apa semua, ambil pump dan kemudian kita isi lah. Dah angkat, kita isi. Ni tanda refilling in progress untuk kita isi lah. Okey, app Settle ni dia ada kelebihan juga, sebab dia ada, kita boleh guna QR untuk kat kedai-kedai lain yang menggunakan duit now. Tak semestinya kena app Settle ni hanya pakai dekat untuk Petronas saja. Tak. Kedai lain yang ada QR duit now pun kita boleh pakai. So tak ada masalah untuk kita top up duit dekat dalam e-wallet ni lah, seperti mana e-wallet yang lain. Okey, apabila selesai dia akan naik notification kan, tapi sebab telefon kita tinggal dalam kereta, kita tak dengar lah. Tapi orang yang dekat dalam kenderaan yang lain, penumpang lain, dia akan dengar lah. Jangan bawa telefon keluar pula ya. Telefon simpan dalam kenderaan. Dah siap semua nanti, barulah kita ni. Point mesra pun untuk penggunaan minyak pun tinggi juga. Walaupun 15 liter kita dapat kali 3 point. Okey. Dia punya baki tu pun dia automatic. Automatic update. Automatic update. Ini nanti dia akan automatic update lah dekat dalam website Budi 95 tu, untuk kita check baki semula. Contoh macam ni lah website ni. Okay, semoga video ni bermanfaat. Assalamualaikum.